Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak cerita ke hampa cara kita nak upgrade MP3. Harga dia aku beli waktu dulu 50 tu lah. Tapi dah lama dah aku beli ni. Aku pakai berapa tahun dah ni. Sampai kalau aku masih boleh pakai lagi. Okey, tunggu sat. Okey, mula-mula hampa buka benda ni dulu. Ada screwdriver dekat sini. Hampa buka skru ni dulu. Hampa tarik benda ni keluar. Hampa tolak hak ni. Pergi kat sini. Tapi disebabkan sumbat wayar aku pendek, selekat sikit. Okey. Aku buang dulu ni. Okey. Ni aku nak cerita kat hampa. Allah Akbar. Hampa nampak tak benda ni? Oh, okey ha ni. Ini tempat nak solder dia. Dia ada positif, ada negatif kat situ. Salah? Ini bateri lama dia. Aku boleh pakai tak lama lah. Aku dengar tak ada setengah jam habis. Aku tu buang terus, aku melak. Tak ada sampai 15 setengah jam, tak ada 15 minit bateri habis. Aku cas lah kali bateri dia kembung. Rosak. Lah kali aku buang. Aku ambil bateri lama. Ni contoh bateri lama, bateri telefon hak lama-lama. Hampa ambil, hampa solder dekat sini. Ni solder kat sini. Kalau hampa nak solder, hampa kena pakai soldering faster. Hak jenis ni aku dah beli dekat 10 tahun lebih ni, sampai dah rosak, sampai nak karat dah pun. Tak apa beli pattern ni lah. Hak ni pun dia tak berapa cun lagi lah. Ada yang lebih cun lagi. Hampa tengok sendiri, hampa tengok dia kalau kelabu. Tu yang memang cun lah. Apa jenis benda hampa nak solder, mesti boleh. Hak ni pun boleh juga. Hampa solder dekat sini. Ha ni, dekat sini. Dia ada positif and negatif. Yang ni negatif, yang ni positif. Disebabkan bateri aku hak lama rosak, tidak duduk kat sini ya. Dia duduk kat ni, hak dua ni, hak ni rosak. So aku cabut buang lah, aku solder hak ni lah. Hak ni aku solder balik. Lepas tu kita pasang balik lah. Bila kita dah solder, kita pasang balik. Waktu nak pasang ni agak rumit lah. Bila hampa kena perhati betul-betul lagu mana cara nak pasang, lagu mana hampa nak buka, lagu mana hampa nak pasang. Memang renyah lah juga nak pasang lah pun. Nak kena tengok teliti betul-betul. Cun. Waktu hak ni cukup parah ni. Nak buka kata aku buka lah. Senang bila aku nak ni payah. Lagi video ni tak kena cut lah, tak lepi lah. Baru lah. Okey, waktu hampa nak solder bateri hampa tu,
Hampa nampak aku soda ni, aku bersoda ni. Hak ni sebab nak charger dia. Kalau hampa nak charge bateri, hampa terus pakailah charging ni. Hak ni hampa terus pakai. Hampa charge pakai power bank punya hak rosak punya ni kepala ni. Untuk nak charge dah, hampa ambil wire, hampa solder benda ni. Sini positif, sini negatif. Patah tengok benda hampa solder, hampa pecah ni. Okey. Hampa nak tahu bateri hampa ada tak ada? Hampa tengok ah. Ni 81%. So masih ada lah. Kalau hampa nak charge dah cucuk macam biasa, cucuk kat sini ada. Cucuk kat sini ada. Hampa nak charge untuk MP3 ni lah. Allah Allah. Okey. Dia pakai ni memory card. Memory card ni. Memory card ni hampa tahu hampa nak buat macam mana? Hampa ambil telefon, hampa cabut. Terus ada pakai laptop punya hampa pun macam tak ada. Aku pun tak ada laptop. So hampa cabut memory card ni, hampa delete semua video-video hak tak senonoh, porno kau nak tahu apa hampa delete. Hampa delete semua gambar-gambar, hampa buat lagu untuk dia. Okey, clear. Aku nak cerita kat hampa. Nak dengar MP3 ni pun bukan buat kerja sebenarnya. Bukannya bukan buat dengar selalu pun. Ikutlah hampa nak buat ayat Quran ke apa, lantak pergi kat hampa. So, okey, yang tu ya. Kalau aku nak cerita kat hampa. Lah kita dengar dulu, layan dulu lagu. Okey. Okey, kita dengar lagu dulu. Sambil layan dulu sekali. Putri dua berbaju serong, putri dua bersangkut sendeng, putri dua bersubang gading, putri dua berselendang kuning. Umbuk mayang di umbuk dengan jala jemala. Nak ulik mayang di ulik dengan putrinya empat. Putri empat. Para pakai tidak lagi kita